Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madani. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi ni Adeline Fatia binti Nik Muhammad Arham dan saya berumur 10 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Seri Tumpat 2. Kod sekolah saya ialah DBA 6357. Hobi saya pada masa lapang ialah membaca buku supaya dapat menjadi seorang yang berilmu dan berjaya. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang guru agar dapat berbakti kepada masyarakat dan negara. Dalam video ini, saya berasa amat beruja untuk berkongsi tentang sebuah buku yang telah saya baca, iaitu buku yang berjudul Cerdik Si Kedai. Buku ini mengandungi 15 muka surat. Buku ini ditulis oleh Amizah binti Abu Bakar. Buku ini diterbitkan oleh Syarikat Penerbitan Pelangi Sendirian Berhad. Harga buku ini ialah RM5. Ia mampu dibeli oleh semua golongan. Di dalam buku ini terdapat banyak isi menarik. Jadi, ayah kita dengarkan. Buku ini mengisahkan tentang serigala bernama Willy dan kedai bernama Dinky. Willy sangat lapar. Ia berjalan-jalan di dalam hutan untuk mencari makanan. Tiba-tiba, ia ternampak seekor kedai. Aha, inilah makanan aku untuk malam ini, fikir Willy. Willy menghampiri Dinky. Ia berfikir bagaimana hendak menangkap dan memakan kedai itu. Kedai itu pun berasa sangat takut. Bagaimana aku hendak melepaskan diri daripada serigala yang jahat ini, fikir Dinky. Dinky mendapat suatu akal. Dinky menangis teresak-esak. Willy menghampiri Dinky. Wahai kedai, mengapa kamu menangis? Kaki saya tercucuk duri. Aduh, sakitnya. Hendak berjalan pun saya tidak upaya, kata Dinky sambil mendengkuk-dengkukkan kakinya. Willy sangat gembira. Kalau begitu, mudahlah aku menangkap kamu, fikir Willy. Biar saya cabutkan duri di kaki kamu itu, kata Willy. Oh, betulkah? Terima kasih wahai serigala. Baik sungguh hati kamu. Dinky berpura-pura berterima kasih. Willy pergi ke belakang Dinky sambil menjilat bibirnya. Willy membuka mulutnya untuk membaham kaki Dinky. Sungguh istimewa hidangan malam ini. Namun, sebelum Willy menggigitnya, dengan pantas Dinky menendang kaki Willy. Tanpa berlengah, Dinky pun berlari meninggalkan tempat itu. Tinggallah Willy dalam keadaan marah dan lapar. Pengajaran daripada buku ini ialah kita mestilah menjadi orang yang lebih bijak agar dapat mengalahkan orang yang lebih kuat. Sekian, terima kasih.